satu cerita, cerita dongeng hai orang tua. Bukannya benar semuanya auta. Itulah dia Pak Belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis. Yang dihormati barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Para penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik waktu. Serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Kawan-kawan pernah dengar tak cerita tentang Nujum Pak Belalang? Bagus. Hari ini biar saya ceritakan tentang Nujum Pak Belalang. Di sebuah desa di negeri terang bulan terdapat seorang duda yang bernama Pak Belalang. Pak Belalang bukan saja miskin, malah merupakan seorang yang pemalas. Pak Belalang mempunyai seorang anak yang bernama Belalang. Belalanglah yang diharapkan untuk mencari nafkah. Walaupun masih kecil, namun dia rajin bekerja. Pak Belalang menghabiskan masanya dengan tidur saja. Soal makan dan minum terserah kepada Belalang. Belalang mencari nafkah dengan bekerja membantu orang di kampung. Pada suatu hari, Belalang pergi kerja seperti biasa. Namun, dia terserempak dengan dua orang penyamun. Hoi, kamilah penyamun di ini negeri. Emas atau haiwan, semuanya kami bedal. Kami penyamun, penyamun. La 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 la. Penyamun-penyamun itu sedang melarikan haiwan ternakan milik orang kampung. Belalang mengekori mereka ke tempat penyembunyian mereka. Kemudian Belalang pulang ke rumah dan memberitahu bapanya. Tetapi bapanya menyuruh Belalang untuk tidak ikut campur. Belalang menjawab, "Saya tahu di mana tempat penyembunyian mereka. Bagaimana jika bapa menyamar menjadi ahli nujum? Boleh saya beritahu orang kampung yang bapa pandai menilik. Sebaik saja haiwan itu ditemui, tentu kita akan mendapat upah yang lumayan." Ya tak ya juga ya. Ini barulah anak bapa pandai mencari peluang. Keesokan harinya, orang kampung heboh dengan kehilangan haiwan ternakan mereka. Mereka mengadu kepada Tok Penghulu. Tok Penghulu, terdapat beberapa ekor haiwan ternakan telah hilang daripada pemiliknya. Tok Penghulu berkata, sesiapa yang dapat menemukan haiwan-haiwan tersebut akan dihadiahkan wang sebagai upah. Kebetulan ketika itu Belalang berada di situ. Dia berkata, "Bapak saya pandai menilik. Tentu dia boleh membantu mencari haiwan tersebut." "Betulkah?" tanya Tok Penghulu. "Jika begitu, mari kita jumpa dia." Mereka beramai-ramai menuju ke rumah Pak Belalang. Pak Belalang menyuruh Belalang untuk membuat secawan kopi untuk Tok Penghulu. Tetapi Pak Belalang merupakan seorang yang berkurangan kemampuan. Mereka tidak mempunyai kopi. Dengan akal yang kreatif Belalang mengikis kerak periuk ke dalam cawan dan meletakkan air di dalam cawan. Lalu Belalang mengaduk air di dalam cawan dan menghidangkannya kepada Tok Penghulu. Setelah Tok Penghulu minum air itu, dia berkata dalam hatinya, "Ish, air apa ini? Mungkin kopi yang terlalu pahit." Pak Belalang menyamar menjadi seorang ahli nujum. Dia berkata bahawa haiwan ternakan tersebut berada di hulu kampung, di mana terletak sebatang pokok merbau. Mereka beramai-ramai menuju ke tempat tersebut. Dan memang benar, haiwan tersebut berada di situ. Mereka memberi pelbagai jenis hadiah sebagai tanda terima kasih. Hidup Pak Belalang berubah menjadi kaya. Dan anaknya Belalang tidak perlu kerja lagi. Alahai orang kampung telah diperdayai oleh Pak Belalang dan juga anaknya Belalang.
Pada satu hari, sebuah kapal berlabuh di pelabuhan negeri terang bulan. Nahodanya lantas menghadap Sultan. Tuanku, Patik daripada negeri Antan Kesuma, kami ingin beradu kepandaian dengan nujum di sini. Jika tuanku menang, kapal kami menjadi milik tuanku. Tetapi jika tuanku kalah, negeri ini menjadi jajahan takluk kami. Sultan Negeri Terang Bulan memanggil semua pembesarnya dan bermesyuarat untuk mencari kata sepakat. Seorang pembesarnya memberi saranan untuk memanggil Pak Belalang untuk mewakili Negeri Terang Bulan. Sultan bersetuju dan memanggil Pak Belalang untuk datang menghadap. Tidak lama kemudian, Pak Belalang datang menghadap. Dia tergetar-getar ketakutan. Dia khawatiri jika rahsianya telah terbongkar. Kerana selama ini dia hanya berpura-pura menjadi seorang ahli nujum. Hei Pak Belalang, betulkah kamu ini seorang ahli nujum? Titah Sultan. Benar, tuanku, kata Pak Belalang sambil ketakutan. Bagus. Baginda bersukacita kerana nujum dari negeri Antan Kesuma ingin beradu kepandaian dengan nujum dari negeri Terang Bulan. Sultan Negeri Terang Bulan turut hadir. Baginda berharap Pak Belalang dapat mengalahkan nujum dari negeri Antan Kesuma. Soalan pertama, kata nujum dari negeri Antan Kesuma. Makhluk apakah ketika pagi berkaki 4, ketika petang berkaki 2 dan ketika petang berkaki 3? Manusia, jawab Pak Belalang dengan selamba. Kerana ketika pagi, ketika bayi merangkak, ketika dewasa berjalan dan ketika tua bertongkat. Semua rakyat negeri Terang Bulan bersorak keriangan kerana jawapan Pak Belalang memang tepat. Soalan kedua, kata nujum dari negeri Antan Kesuma. Bagaimana hendak menentukan yang mana hujung dan yang mana pangkal kayu ini? Kami menunjukkan sebatang kayu yang lurus dan sama rata. Pak Belalang mengambil sebesen air dan meletakkan kayu tersebut di dalam air. Kemudian ia berkata, ini adalah pangkalnya dan ini adalah hujungnya. Kerana pangkalnya akan tenggelam dahulu kerana ia lebih berat. Jawapan Pak Belalang memang tepat. Sebenarnya kawan-kawan, Pak Belalang telah tahu akan semua jawapan soalan daripada nujum negeri Antan Kesuma. Sebenarnya anaknya Belalang telah mendengar perbualan nujum dari negeri Antan Kesuma tempoh hari. Akhirnya nujum dari negeri Antan Kesuma mengaku kalah dan mereka terpaksa memberi kapal mereka kepada Sultan. Mereka terpaksa balik ke negeri Antan Kesuma dengan sehelai sepinggang. Sultan Negeri Terang Bulan berasa berbesar hati kepada Pak Belalang. Baginda melantik Pak Belalang menjadi nujum diraja dan mengkahwini Pak Belalang dengan putrinya yang bernama Laila Sari. Akhirnya, Pak Belalang dan anaknya Belalang hidup aman dan damai di dalam istana Sultan. Pergi ke pasar bersama Maya. Pergi ke pasar berkebaya nyonya. Pak Belalang menjadi kaya. Terima kasih kepada anaknya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.